Ini adalah eksperimen yang dicipta sebagai syurga paling perfect untuk tikus, tapi berakhir dengan mimpi ngeri. Jom kita masuk ke sisi gelap eksperimen Universe 25. Cerita dia start bila ada seorang saintis ni nak bina satu dunia utopia. Dia bagi tikus-tikus ni unlimited food, air free flow, tak ada predator dan zero penyakit. Basically memang syurga dunia untuk tikus-tikus. Mula-mula semua okey je. Tikus menggigit gila-gila sebab tak payah struggle nak survive. Tapi bila populasi makin padat, satu benda pelik jadi. Tikus mula jadi gila. Mak-mak tikus stop jaga anak. Tikus jantan pula jadi agresif tak tentu pasal. Serang member sendiri walaupun makanan berlambak. Dan paling pelik, wujud satu grup tikus ni yang dipanggil The Beautiful Ones. Diorang ni tak gaduh, tak kahwin. Kerja diorang cuma makan, tidur dan grooming bulu sampai cantik. Diorang memang menjauh 100% dari society. Physical perfect, tapi secara sosial diorang dah mati. Saintis panggil fenomena ni the first death. Mati jiwa sebelum mati jasad. Bila tikus hilang struggle dan purpose hidup, koloni tu perlahan-lahan pupus. Walaupun sumber makanan masih banyak. Eksperimen ni bukan nak ramal masa depan manusia, tapi dia bagi satu warning keras bahawa hidup yang terlalu selesa tanpa cabaran, makna dan connection boleh jadi lagi bahaya dari kebuluran. Korang rasa dengan hidup makin selesa sekarang ni kan, adakah kita sebenarnya akan melahirkan generasi The Beautiful One tersebut? Dan lagi satu, korang tahu tak?